just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, bagi memastikan perjalanan program pada hari ini berjalan dengan lancar, di sini saya bacakan beberapa peraturan untuk perhatian kita bersama. Mohon kerjasama hadirin sekalian untuk memenuhkan ruangan yang tidak bertanda terlebih dahulu dan tidak meninggalkan tempat duduk sepanjang program berlangsung. Hadirin juga diminta untuk mematikan telefon bimbit atau meletakkannya dalam mod senyap sepanjang program berlangsung. Kerjasama hadirin didahului dengan ucapan terima kasih. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Dr. Asma Hidayah binti Mat Latif, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Nizai, diiringi Yang Berusaha Puan Akmal Natasha binti Muhammad Sanusi, Ketua Jabatan Pengajian Melayu IBJM Kampus Sultan Nizai, masuk ke Dewan Al-Kindi. Nyanyian lagu Negaraku. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPJM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam Mizanis Terbilang. Yang berbahagia, Datuk Dr. Asma Hidayah binti Mat Latif selaku Pengarah IPJM Kampus Sultan Nizai, Yang Berusaha Puan Akmal Natasha binti Muhammad Sanusi, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Yang Berusaha para pensyarah, yang dihormati para siswa dan siswi IPJM Kampus Sultan Nizai sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita diberikan ruang dan peluang untuk berkumpul dalam majlis deklamasi puisi Aidilfitri peringkat IPJM Kampus Sultan Nizai pada hari yang mulia ini. Hadirin sekalian, bagi memberkati program kita pada pagi ini, majlis dengan takzimnya menjemput saudara Muhammad Taufik bin Nabri untuk bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah yang kami ya wadud, sesungguhnya kami dihimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu tidak nilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang dilimpahkan kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berhatilah dan rahmatilah perjalanan anda dalam pasti puisi Aidilfitri peringkat IPJM pada hari ini. Seterusnya berkatilah dan rahmatilah pimpinan kami ini. Berikanlah kepada kami ilmu, sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga program yang dilaksanakan pada hari ini mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya. Seterusnya, tanpa melelahkan masa lagi, majlis menjemput Yang Berusaha Puan Akmal Natasha binti Muhammad Sanusi, Ketua Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Nizai untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan.
Yang berbahagia Tuan Pengarah IPTM Kampus Sultan Nizam, Barisan Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan, para pensyarah, warga kerja serta para pelajar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadiran ilahi kerana limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri berkat IPTM Kampus Sultan Nizam pada tahun ini. Sebelum saya meneruskan ucapan saya ingin menggunakan dengan sedikit pantun. Pergi ke bazar membeli lemang, jangan lupa membeli ketupat. Hari ini kita berkumpul dengan yang mengeratkan buah hati pembimbingan. Hadirin sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan serta pelajar sekalian amatlah dihargai dan mencerminkan semangat kebersamaan serta keakraban dalam kalangan keluarga kampus kita. Hadirin dihormati sekalian, sambutan Hari Raya Aidilfitri ini merupakan satu perayaan yang amatlah signifikan khususnya bagi umat Islam. Ia bukan sahaja menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang penuh keberkatan, malahan ia juga menjadi lambang kemenangan dalam mendidik diri menjadi insan yang lebih sabar, tabah dan bersyukur. Dalam masa yang sama, Aidilfitri ini juga memberi peluang kepada kita untuk memperkukuhkan hubungan silaturahim sesama kita, saling bermaaf-maafan serta menyemai nilai kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain. Nilai-nilai inilah yang menjadi asas kepada keharmonian dalam sesebuah komuniti, termasuklah komuniti kita di IPC Kampus Sultan Nizam ini. Majlis yang dianjurkan pada hari ini bukanlah sekadar untuk meraihkan perayaan, tetapi juga sebagai satu platform untuk kita merapatkan jurang ukhuwah, mengukuhkan tali persahabatan dan mewujudkan suasana kampus yang lebih mesra, harmoni dan inklusif. Dalam kesibukan tugas harian, peluang seperti ini amatlah bermakna untuk kita berhenti seketika, berinteraksi dalam suasana yang santai dan menghargai antara satu sama lain. Hadirin sekalian, sebagai warga institusi pendidikan, kita memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi masa hadapan. Oleh itu, hubungan yang erat antara pensyarah, kaki tangan dan pelajar amatlah penting dalam memastikan persekitaran dan pembelajaran yang positif dan sejahtera. Saya percaya semangat kekeluargaan yang dipupuk melalui program seperti ini akan memberi impak yang besar kepada kesejahteraan warga kampus secara keseluruhannya. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatan kuasa pelaksana serta semua pihak yang telah bertunggu lumus dan dalam menjayakan program kita pada hari ini. Segala usaha dan komitmen yang diberikan amatlah dihargai dan wajar untuk dipuji. Akhir kata, saya berharap agar sambutan kita pada hari ini dapat memberikan kegembiraan kepada kita semua serta menjadi medan untuk kita terus mengeratkan hubungan dan memperkukuhkan semangat kebersamaan dalam kalangan warga IPC Kampus Sultan Nizam. Akhir kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Ahmad Natasha binti Muhammad Sanusi, Ketua Jabatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Nizam atas ucapan alu-aluan yang diberikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, terbang di awan burung jentayu, di atas papan batang selisih, tampillah Tuan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Asma Hidayah binti Bad Latif, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Nizam untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan majlis deklamasi puisi Aidilfitri peringkat MTM Kampus Sultan Nizam tahun 2026. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPTM Penyeratu Kebetulan
Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis, Barisan Kesyarah yang dihormati, para peserta deklamasi puisi Aidilfitri, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada hari yang penuh berbahagia ini bagi menjayakan Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat FPG Kampus Sultan Nizam dalam suasana yang harmoni dan penuh keberkatan. Hadirin yang dihormati sekalian, Aidilfitri merupakan satu perayaan yang amat signifikan dalam kehidupan umat Islam. Perkara ini bukan sahaja menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang penuh keberkatan, malah menjadi simbol keberkatan, kemenangan dalam menahan hawa nafsu, memperbaiki diri serta memperkukuhkan hubungan sesama insan. Justru penganjuran majlis seperti ini amat bertepatan dalam menyemarakkan lagi semangat Aidilfitri melalui media seni bahasa yang indah, iaitu puisi. Puisi merupakan satu wahana yang sangat berkesan dalam menyampaikan mesej, nilai dan emosi. Melalui deklamasi puisi, kita bukan sahaja dapat menghayati keindahan bahasa, malah mampu menyelami makna yang tersirat di sebalik baik kata yang dilafazkan. Dalam konteks Aidilfitri, puisi menjadi jabatan yang menghubungkan perasaan rindu, keinsafan, kemaafan dan kasih sayang antara sesama manusia. Para hadirin yang dikasihi, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur yang telah berusaha gigih dalam merancang dan melaksanakan majlis ini dengan begitu teratur dan penuh dedikasi. Perancangan yang rapi serta kerjasama yang padu jelas mencerminkan komitmen semua pihak dalam memastikan kejayaan program kita pada hari ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada para peserta yang telah menunjukkan keberanian dan keyakinan untuk tampil mendeklamasikan puisi. Penyertaan anda semua bukan sahaja dapat memeriahkan majlis ini, namun juga dapat membuktikan bahawa generasi masa kini masih menghargai seni bahasa dan kesusasteraan sebagai warisan yang perlu dipelihara. Hadirin sekalian, dalam era globalisasi dan ledakan teknologi pada masa kini, penggunaan bahasa yang santun dan beradab semakin penting untuk dipelihara. Majlis seperti ini tidak langsung mendidik kita untuk menghargai keindahan bahasa serta mengamalkan kesantunan dalam komunikasi seharian. Hal ini selaras dengan matlamat untuk melahirkan individu yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga memiliki sasiah dan budi pekerti yang tinggi. Saya berharap agar program seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang sebagai satu platform untuk mencungkil bakat serta memperkaya budaya dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga IPG Kampus Sultan Nizam. Sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya sekali lagi merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis deklamasi puisi Aidilfitri peringkat Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Nizam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Asman Dayah Ibad Latif, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Nizam atas ucapan dan kesudian merasmikan Majlis Deklamasi Puisi Aidilfitri peringkat MGM Kampus Sultan Nizam tahun 2026. Hadirin, marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj deklamasi puisi Aidilfitri yang telah disediakan oleh Biro Multimedia Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar
IPTN Kampus Sultan Nizam. Jom, 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 jom raya dengan saya. Sudah lama tak berjumpa. Kampung belah mana? Baju raya awak warna apa? Nyalakan pelita, hari untuk kita bahagia. Raya dengan saya, Syawal kali ini kita berdua. Jomlah beraya. Hadirin sekalian, bagi menutupi majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya ucapan perasmian saya Muhtas dan nyanyian lagu itu, maka berakhirlah hasil reklamasi puisi Aidil Fitri peringkat IPTN Kampus Sultan Nizam tahun 2026 kita pada hari ini. Pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang diberikan dan memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan kesilapan sepanjang majlis berlangsung. Dipersilakan Yang Berusaha Puan Ahmad Natasha binti Muhammad Sanusi untuk mengiringi Yang Berusaha Datuk Dr. Asmah Hidayah binti Pak Latif penyanyi IPT untuk menjaga selera. Dipersilakan para pensyarah dan siswa-siswi turut dibenarkan untuk menikmati jualan yang telah disediakan oleh pihak kampus.